Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an meriwayatkan, saya telah berkata, wahai Rasulullah, nasihatkanlah saya. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah SWT, kerana takwa adalah asas bagi segala amalan. Saya berkata lagi, tambahkan untuk saya. Baginda pun bersabda, ambil beratlah untuk membaca Al-Quran, kerana Al-Quran adalah nur untuk kamu di dunia ini dan bekalan untukmu di langit pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sayyidina Abu Huzar radhiyallahu an meriwayatkan, saya telah berkata, wahai Rasulullah, nasihatkanlah saya. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah SWT, kerana takwa adalah asas bagi segala amalan. Saya berkata lagi, tambahkan untuk saya. Baginda SAW pun bersabda, ambil beratlah untuk membaca Al-Quran, kerana Al-Quran adalah nur untuk kamu di dunia ini dan bekalan untukmu di langit pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sememangnya sifat takwa adalah asas bagi segala amalan baik. Siapa yang ada hatinya ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan berlaku apa-apa maksiat daripadanya, dan tidak juga dia akan berasa sebarang kesempitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah SWT akan mengadakan baginya jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkannya dan memberinya rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Dan hadis-hadis yang lain pun kita telah mengetahui mengenai nur daripada pembacaan Al-Quran. Dalam kitab Syaraya Ulumuddin, dipetik pada kitab Makrifah karangan Imam Abu Nuaim rahmatullahi, Sayyidina Basir radhiyallahu an telah menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda yang mahfumnya, rumah-rumah yang ada amalan pembacaan Al-Quran bercahaya-cahaya kepada penghuni-penghuni di langit, sebagaimana bintang-bintang bergemelapan kepada penghuni-penghuni di bumi. Dalam kitab At-Targhib dan lain-lain, hadis di atas telah dinukilkan hanya setakat yang tersebut di atas. Ini adalah riwayat yang ringkas dan hadis asal adalah sangat panjang, sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada Ibnu Hibban rahmatullahi, oleh Mulakari rahmatullahi secara sempurna, dan oleh Imam Suyuti rahmatullahi dengan sedikit ringkasan. Walaupun sebahagian hadis yang telah disebutkan di atas tadi sudah memadai untuk maksud kitab ini, namun keseluruhan hadis tersebut mengandungi banyak perkara-perkara yang bermustahak dan berfaedah. Oleh itu terjemahannya diadakan di sini. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, berapa banyakkah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT? Baginda SAW menjawab, 100 suhuf kitab-kitab kecil dan 4 buah kitab-kitab. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syis AS, 30 kepada Nabi Idris AS, 10 kepada Nabi Ibrahim AS, dan 10 kepada Nabi Musa AS sebelum Taurat. Selain daripada itu, 4 kitab iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran yang disuci telah diturunkan oleh Allah SWT. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah yang terkandung dalam suhu-suhu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS? Baginda SAW menjawab, suhu-suhu itu mengandungi peribahasa, yakni nasihat. Misalnya, wahai raja yang berkuasa dan bongkak, aku tidak mengutuskan kamu hanya untuk mengumpulkan harta. Aku mengutuskan kamu untuk menghalang aduan orang yang teraniaya daripada sampai kepadaku. Kamu hendaklah menyelesaikan aduan ini terlebih dahulu, kerana aku tidak akan menolak aduan orang yang dizalimi walaupun dia seorang kafir. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an berkata lagi, Rasulullah nasihatkanlah saya. Pertama-tamanya Nabi SAW menasihati beliau supaya bertakwa. Baginda SAW menerangkan bahawa takwa adalah asas dan tunjang kepada segala perkara. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an berkata lagi, tambahkan lagi nasihat untuk saya. Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu mengambil berat untuk baca Al-Quran dan berzikrullah, kerana baca Al-Quran menjadi nur di dunia dan bekalan di akhirat. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an terus meminta nasihat Baginda SAW, dan Baginda SAW memberitahu, elakkanlah diri pada banyak ketawa, kerana banyak ketawa akan mematikan hati dan wajah akan hilang seri. Banyak ketawa memudaratkan rohani dan jasmani. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu meminta untuk ditambah lagi. Nabi SAW bersabda, teruskanlah jihad, kerana jihad adalah rahbaniyah umatku. Rahbaniyah adalah amalan rahib, iaitu orang dalam kalangan umat yang terdahulu yang telah memutuskan semua hubungan keduniaan dan hidup hanya untuk Allah SWT. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu meminta nasihat lagi. Rasulullah SAW bersabda, bergaullah dengan orang miskin dan fakir.
jadikanlah mereka sahabatmu dan duduklah bersama-sama mereka. Apabila Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu meminta nasihat lagi, Nabi SAW bersabda, lihatlah orang yang rendah daripada kamu supaya amalan bersyukur menjadi kebiasaanmu, dan jangan melihat mereka yang lebih tinggi darjatnya daripada kamu. Jika tidak, mungkin kamu akan memandang hina terhadap nikmat-nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kamu. Nah, apabila Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu meminta nasihat lagi, Nabi SAW bersabda, hendaklah melihat kesalahanmu sendiri supaya menjadi benteng dirimu pada mencaci orang lain, dan jangan berusaha untuk mengambil tahu keaiban orang lain sedangkan kamu sendiri terlibat dengan perkara itu. Untuk sabitkan kamu bersalah sudah memadai dengan kamu mengambil tahu keaiban orang lain sedangkan keaiban itu terdapat pada dirimu sendiri. Walaupun kamu tidak menyedari keaiban itu, kamu akan bersalah jika sekiranya kamu menunding jari ke arah keaiban orang lain sedangkan kamu sendiri melakukan keaiban itu. Setelah itu Nabi SAW menepuk dada Sayyidina Abu Zar dengan tangannya lalu berkata, wahai Abu Zar, tidak ada kebijaksanaan yang menyamai perancangan yang baik, dan tidak ada takwa yang menyamai meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dan tidak ada kemuliaan yang dapat menandingi akhlak yang mulia. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Takabbalallah.